Dia ingin tuntut harta 50/50, sain RM5 juta. Nobhan akhirnya dedah punca bercerai. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Selepas lama berdiam diri, penyanyi Nobhan akhirnya tampil. Bersuara mengenai kemelut rumah tangganya yang sebelum. Ini menjadi tanda tanya ramai. Menerusi pendedahan eksklusif bersama Live, Nobhan berkata, pada awalnya dia tidak berniat untuk berpisah kerana masih mahu mempertahankan rumah tangga yang dibina bersama bekas isterinya. Namun, keadaan mula berubah apabila isterinya didakwa mengugut jika tidak bercerai. Dia mahu membuat tuntutan harta dalam jumlah yang besar. Apabila saya tidak menceraikan, dia ingin menuntut harta 50/50. Dan sain 5 juta. Sekiranya saya tak menceraikan dia, dia disuruh untuk minta fasah. Tuntut harta dulu, dah dapat harta, baru kahwin balik. Jadi saya, jamit lah. Saya sayang rumah tangga tu, sebab tu tak jadi cerai pada awalnya. Tapi bila jadi macam tu, saya rasa jangan ambil kesempatan lah. Saya tahu saya belajar tak tinggi, tapi saya bekerja keras untuk bagi keselesaan pada anak-anak dan dia. Saya cuba tunaikan semua permintaan dia. Saya tahu dia belajar penat, dia seorang doktor. Saya berusaha buka satu klinik gigi untuk dia. Mungkin saya terlalu manjakan dia kot. Dan sebab tu juga banyak pelanggaran dia buat.